Jangan lewatkan Cik Nasrul. Jangan lupa subscribe dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cik Nasrul, seniman dari Aceh. Buronyo merempak dengan biro pengusaha, yaitu Tengku Wasli. Kerja beliau ubina kepiah-kepiah peci-peci yang di Aceh, yang seluruh Aceh, termasuk Goknyan yang bah. Dan jangankan di Aceh, Dumai, Duri, Sore, Inhu, Pekanbaru, Ekanopan, Eknabara, malah Nanggro, tetangga Malaysia, beliau gebah. Ini misalnya putra keahlian kepada beliau. Di samping daripada beliau memang ahli untuk kebegat peci, nah kelebihan daripada beliau adalah untuk baju capri. Capri 20 sabuk yang bakal baju malamnya, ya Allah mengizinkan. Contoh luntuan benakkan yang pertama, luntuan pejinak 2 buah capri. Antara capri inang dengan capri agam, seung luar biasa, lung kusuliang kepada beliau. Ini kalau capri, asli capri. Jadi nyokan capri main awak lung main sulap ke. Nyok capri memang asli capri. Dan baru untuk mengkalan ni dona, baru ke baju capri. Kalau mana? Mana sabar tu, kebetulan balik ke baju capri. Apa yang bakal terjadi? Mungkin dalam kehidupan beliau emosi kurang karena beliau sering ke baju capri. Maka dia rakyat-rakyat di Aceh apabila drone memang nak nak emosi ni baju capri. Karena caprinya melebihi daripada panas-panas biasa. Dan yang golok mana? Luncok long kuling long 3 tu supaya nikalan di masyarakat pada malam berbahagianya. Kita tinggal 3. 6. Dan dari Japri bunuh 20 sabok, nyo tinggal daripada beliau susah yang baju. Jadi nan nambah tu luntuan cok anak Japri dengan mak Japri. 3 ju luntuan suliung pada urau berbahagianya. Jadi nyan baik ni fikir ngut nyan kan ngut memang punya. Lebih punya baru kejadian. Memangnya buat daripada beliau kan buat biasa. Memang hari-hari pekerjaan beliau demikian. Dan baik tua ni. Jadi pada malam berbahagianya, luntuan juga merasa hirun. Dan yang baik ni paju baklung, lung hana sanggup belum paju. Tapi punya beliau, insya Allah mudah-mudahan. Ini kalau cara bak beliau paju. Memang kurang capri. Nah yang pegang yang kan capri bibit, memang capri asli. Dari sekian 20 sabuk capri tinggal heboh. Nyogolom mentang esra menyuguh paju. Menurut pendapat daripada beliau, pernah lutan yang bak beliau, padumboh ni paju capri. Sebanyak kuat boh insya-Allah ni paju capri dalam surau. Tapi kuat boh dalam surau jid kalian kira. Tapi dah sabo si berangkat hamba Allah paju capri itu beliau anak kenang penyakit dalam. Yang memang sebuah kelebihan daripada seluruh doktor Family Miller Jerman Barat pernah berkata demikian. Nyo yang cekok, nyo yang paling sugeng lom, yang cekok. Tapi beliau tetap beliau ya. Yang baik hirin ronu. Dan para pemirsa warga dimanapun anda berada pada malam berbahagianya, yang peringatan Cik Nasrul, baik tua neblo peci keluaran daripada beliau. Dan peci yang beliau pegat yang hanya hai cambang dalam ilmiah kai tanpa jahitan, tapi bungong-bungong peci tersebut bisa terletak bak kepiah-kepiah manusia. Yang insya Allah mudah-mudahan sabuk rahmat insya Allah. Nasrul juga mengucapkan salam alul surga dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.